Apa tu? Biasalah tengah tunggu benih kat sana. Kita baru siap pagi ni. Malam tadi ni susun ni anak benih ni. Jadi pagi ni kita Abang Noh dengan Angah tadi tanam dah siap ni. Kawasan ni sikit. Jadi kita nak sambung yang belakang sikit. InsyaAllah hari ni siap. InsyaAllah benih 20,000 daripada Lembaga Pendidikan Nanas Malaysia Selangor. Kita akan siapkan hari ni insyaAllah. Jadi ada lebih kurang 1,500 lagi untuk plot yang kedua. Yang ketiga Pak Din pun dah tanam. Jadi ini kita nak pagi ni kita nak habiskan lagi untuk plot yang kedua dulu. Dekat sini ada lebih kurang 9,000 pokok. Kalau habis semua ni dia 9,000 pokok yang ini. Yang ini jarak yang 1 kaki Pak Din guna. Kemudian plot yang sebelah sana yang mula-mula tu 15. Yang ini 12 inci dan yang sebelah sana 15 inci. Benih dah sampai. Ini Angah tengok ni. Ini orang kawan Pak Din juga salah seorang yang sentiasa berjuang dengan Pak Din dalam penanaman nanas selain daripada Abang Noh. Inilah salah seorang. Yang lain belum datang lagi. Ini daripada malam tadi bekerja dengan Pak Din ni. Okey. Angah dah tolak ni ke dalam, ke sana. Okey, nak susun. Abang Noh pun dah tolak dah. Orang yang macam ni lah macam Pak Din ni memang pukul 7 lebih dah memang ada di kebun. Itu standard lah. Okey, jom kita pergi ke kawasan penanaman. Nah, kita nak sambung lah. Ni plot yang kedua. Tinggal sikit lagi. Ni tadi baru tanam dalam pukul 7 lebih sebelah sana. Yang ini yang kita tanam semalam petang. Jadi untuk yang malam tadi kita hantar yang ke sebelah sana, susun. Pagi ni kita tanam semua. Dah siap tanam pagi-pagi. Tengok Abang Mano. Okey, pagi-pagi dah. Okey. Ni Abang Pak Din yang setia dengan Pak Din selama ni. Dah berpuluh tahun dengan Pak Din Apa saja projek kami berdua, insyaAllah. Kemudian adik, ada seorang lagi Halim yang dia datang malam tadi, incas malam tadi. Okey, pagi ni saya dengan Abang Mano. Okey. Alhamdulillah. Tengok tu. Tengok sebelah sana. Tengok. Sampai tak kain baju untuk support Pak Din hari ni. Daripada malam tadi beliau kerja dengan Pak Din. Nak siapkan hari ni juga. Terima kasih Cik Nizam. Cik Nizam nama dia. Ni biasa kerja dengan Abang Halim adik saya. Yang bahagian bangunan dialah orang-orang dia. Ni part time tolong Pak Din Ada kebetulan ada kerja dengan Pak Din banyak ni. Jadi mereka support Pak Din lah Alhamdulillah Pak Din ada part time yang boleh membantu Pak Din lah.